Projek Mega Negara Laluan Rel Pantai Timur ECRL kini mencatat kemajuan pembinaan 91.7% setakat Januari lalu. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, tumpuan kini beralih kepada persiapan operasi dengan ketibaan tren elektrik pelbagai gerabak EMU dan lokomotif elektrik e-Loko pertama di Malaysia. Projek infrastruktur nasional bernilai RM50.27 bilion ini memasuki fasa penting iaitu ujian dan pertakliahan tren selari dengan jadual operasi yang disasarkan bermula Januari tahun depan. Sebanyak 11 set tren EMU 6 gerabak disediakan untuk perkhidmatan penumpang, manakala 12 e-Loko untuk kargo. Setakat ini, 2 EMU dan 2 e-Loko telah tiba di Malaysia pada penghujung 2025. Setiap tren EMU mampu beroperasi sehingga 160 km sejam dengan kapasiti sehingga 425 penumpang bagi konfigurasi kelas ekonomi sepenuhnya. Dengan kemajuan hampir siap, ECRL bakal menjadi pemacu transformasi mobiliti dan ekonomi Pantai Timur, menghubungkan rakyat dengan lebih pantas dan efisien. Warga Pantai Timur yang berada di Lembah Kelang hanya perlu menunggu 1 Syawal lagi untuk pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri 2027 menaiki ECRL, katanya.